Okay, Assalamualaikum guys. Dah baca kan berita ni, pelaksanaan kerja dari rumah dari sektor awam diputuskan Selasa depan. Aku nak tanya lah kan, kerajaan ni memang slow learner memang lemap buat keputusan. Apa-apa keputusan semua kena bincang dulu dalam kabinet apa semua. Memang lemap action kerajaan ni untuk rakyat Malaysia. Tambah-tambah yang tertanggung dengan kos harga hidup, dengan kos bahan api yang meningkat, yang kau naikkan harga kos bahan api ni apa semua. Same goes happen to zaman COVID tau. Bila COVID dah masuk Malaysia, barulah kau terpingga-pingga. Lepas tu kau cakap di bawah kawalan apa semua lagi kan. Tapi bila dah kes tu dah merebak, dah spread, kau tinggal macam tu je. Lepas tu siapa yang cuci kau punya tahi? Kerajaan Perikatan Nasional juga, Abah juga. So kerajaan ni memang tak boleh, memang tak layak memerintah Malaysia dan mentadbir menguruskan hal-hal rakyat Malaysia. Lembab. Lembab nak mampus. Okay? Menang hari ini, esok minyak turun. Kamu orang rakyat rasa minyak turun ke minyak naik? Sini saya nak jelaskan. RON 95 hari ini, harga sebelum ini adalah RM2.67. Harga yang ada sekarang adalah RM3.27. Naik 60 sen. Harga selepas budi 95, iaitu subsidi, jadi RM1.99. Itu bukan turun. Itu adalah subsidi. Harga minyak terus naik 60 sen. Itu fakta. RON 97. Sebelum ini harga RM3.27. Sekarang ini menjadi harga dia RM3.87. Naik ke turun? Fakta dia naik 60 sen. Okey? Kita pergi kepada harga diesel. Harga diesel lagi parah. Sebelum ini RM3.12. Sekarang ini harga diesel RM3.92. Naik 80 sen. Naik ke turun? Naik. Sabara Sarawak je lah yang kekal dengan subsidi dia RM2.15. Tetapi tak memberi manfaat juga. Kerana tetap kena impak. So di sinilah kita lihat bahawa faktanya harga minyak ini naik. Fakta yang mengatakan harga minyak ini turun hanyalah fakta daripada pendewa Anwar Ibrahim, penyokong Anwar Ibrahim, kadam Anwar Ibrahim, dan mereka yang sehaluan dengan geng-geng PKR yang pada saya bangang tak faham-faham. Subsidi ini adalah tidak kekal. Dan subsidi ini bila-bila masa ditarik oleh kerajaan dan kita akan kekal lah dengan harga yang mahal. Jangan ceritalah negara maju ke, negara tak maju ke, negara Asia yang lain ke, negara lain ke, di luar negara ini. Yang konon-kononnya harga minyak kita ini adalah antara yang termurah. Sebab kita tak boleh samakan negara kita ini dengan negara orang lain. Anwar Ibrahim dulu pun dah pernah sama. Menyatakan perkara ini. Bahawa harga durian di Malaysia tak boleh samakan dengan harga durian di Jepun. Kita ada pokok durian. Anwar Ibrahim cakap, di Jepun tak ada pokok durian. Sekarang ni cerita dia samalah. Kita negara pengeluar minyak, kita kena nikmatilah harga minyak kita. Kerana harga minyak turun, kerajaan akan kata tak ada keuntungan kerajaan. Harga minyak naik, patutnya kerajaan untung. Dia kata masalah negara pula. Antara ekonominya, antara perangnya, antara keadaan ekonomi globalnya, semua dicampur aduk ke situ. Jadi, mana satu cerita dia? Inilah cerita pembohongan. Kita pergi kepada cerita isu kenaikan harga diesel ini. Kenaikan harga diesel ini menyusahkan. Kalau kita rakyat Malaysia ada 34 juta lah kita rakyat Malaysia ini disusahkan oleh kenaikan harga diesel ini. Berbandingkan dengan RON 95, hanya menyasarkan kepada penggunaan 300 liter dan juga menyasarkan siapa yang mempunyai kenderaan dan keperluan orang yang memerlukan mesin-mesin dan kenderaan ini tadi untuk digerakkan dengan menggunakan minyak petrol. Jadi, tidak semua rakyat Malaysia kena. Tetapi isu diesel, kalau 34 juta rakyat Malaysia seperti mana saya ulas ini tadi, semua kita kena. Sebabnya,
pengangkutan kapal pakai minyak diesel. Lori-lori pakai minyak diesel. Bila pengangkutan ini tadi menggunakan minyak diesel, akhirnya harga diesel yang mahal ini menyebabkan harga barang itu naik. Bila harga barang itu naik, walaupun di Semenanjung, walaupun di Sabah Sarawak, semua rakyat akan merasa kenaikan. Ditambah orang Sabah Sarawak menaik harga barang di Semenanjung, mereka meningkat lagi sekali ganda, di Sabah meningkat lagi sekali ganda. So Sabah kena 3 kali, Sarawak kena 2 kali, Semenanjung kena 1 kali. Di hasil peningkatan harga minyak ini. So di sinilah kita lihat bahawa minyak diesel ini adalah nadi. Lebih baik RON 95 yang naik berbanding dengan diesel. Kerana diesel umpama kerajaan buat GST kepada rakyat. Kerana kalau contoh harga susu untuk budak kecil. Bila penghantaran susu ini melibatkan kenderaan. Dan susu ini akan meningkat harganya disebabkan oleh kenaikan harga diesel. Siapa yang kena? Budak kecil kena. Bila melibatkan orang dewasa ini, makanan keperluan kita yang lain. Ajinomoto kita, garam kita, Milo, kopi, kebutuhan asas. Semua kena. Peningkatan itu berlaku disebabkan diesel. Sebab itu saya kata, kenaikan harga diesel, umpama GST baru untuk... Akhirnya peluang Malaysia untuk ke Piala Asia nampaknya dah terkubur. Serius rasa malu yang amat. Vietnam pasti berpuas hati kalau betul lah mereka lah yang laporkan pada FIFA tentang kes naturalisasi ini. Maka mereka telah membuat satu tindakan yang sangat tepat. Dan ianya sangat membuahkan hasil. Bahkan kita harus berterima kasih pada Vietnam kerana mereka sebenarnya menyedarkan kita akan kepincangan yang berlaku. Kalaulah betul kita tak puas hati dengan Vietnam kan, maka pada perlawanan 31 Mac nanti, perlawanan akhir, Malaysia wajib menang. Malaysia wajib kalahkan Vietnam. Walaupun kita dah tersingkir, tapi kita tetap rasa puas hatilah sebab kita boleh kalahkan mereka. Tapi kalau kita kalah juga dengan Vietnam nanti, malu berganda-ganda lah. 2 perlawanan dulu yang telah dibatalkan kemenangan tu, ramai tak yang pergi ke stadium? Ramai tak yang keluarkan duit? Ramai kan? Dan sekarang ni semua tu dah tak ada nilai dah. Apa pandangan anda pula? Tuliskan dalam ruangan komen. Breaking news, FAM dihukum oleh AFC. Apa benda ni weh? Maka game over lah guys. Perjalanan Harimau Melaya ke Piala Asia 2027. Berita terkini, Jawatan Kuasa Tata Tertib dan Etika AFC telah menjatuhkan hukuman 2 game kelayakan Piala Asia. Malaysia lawan Nepal serta Malaysia lawan Vietnam kalah 3-0. Ini berikutan kesalahan menurunkan pemain yang kantoi ada IC Malaysia tapi darah tak ori. Kan aku dah cakap, ini dia masak empanada bukan karipap. Selain daripada itu, FAM turut didenda hampir RM200,000 atas kesalahan tersebut. Sejujurnya abang tak terkejut pun. Sebagai fans Tegah Harimau Melaya, kita reda dengan hukuman yang dikenakan. Memang dah terbukti buat salah, nak cakap apa lagi? Tak payah pusing